Aku datang tegur kau, kau minum arak dekat kedai mamak. Kau faham tak? Kedai mamak tau. Assalamualaikum guys, welcome back. Aku ni jarang tau dapat orang yang email aku untuk meluahkan rasa tak puas hati diorang. Selalunya aku akan dapat DM, PM daripada korang ataupun orang yang tag aku dekat di actual video ataupun isu-isu yang tengah viral ni semua kan. Baru-baru ni aku dah dapat satu email daripada sahabat kita yang berkongsi dengan aku satu video yang semakin lama semakin viral, yang mana kat dalam video tu kita boleh tengok lah ada seorang lelaki ni yang pergi tegur seorang mamat bongok yang pergi bawanya air todi dekat kedai mamak, lepas tu pergi minumnya dekat situ. Kau minum kat sini ni kedai mamak. Orang Muslim makan kat sini kau nak kedai apa? Dan teguran tu mencetuskan perselisihan faham antara yang merakam dan juga yang ditegur. So, ini video dia. Ni kedai mamak. Ni, mabuk kat sini. Dah makin Siap kurang buat ajar peace. dah. Mabuk tu sini. Ni pakai kopiah ni. Kau Muslim ke? Dan tak boleh tegur. Tak, saya buat tegur ni kenapa? Apa masalah Trigger, kau trigger. sekarang ni? Dia family aku. Dan kau apa Muslim? Tak, kau Islam. Kau Muslim aku Islam. Islam. Kamu Islam. pandai. Apa masalah dai? Bodoh. Apa inai? Ah, Fuck you. apa Fuck you. you kan? Apa kau dai? Apa you? Pergi belajar. Apa you? Kau ni Islam, kau jangan nak sembang dengan aku pasal kalau kau bukan Islam. Aku bukan Islam. Kau Islam ke kau bukan Islam? Weh, Kalau kau bukan Islam, kau jangan nak tegur aku pasal agama aku. Kau jangan main isu 3A kat sini. Aku cabar kau, jangan main isu 3A kat sini. kau yang datang. Aku datang tegur kau, kau minum arak dekat kedai mamak. Kau faham tak? Order Kedai mamak tau. Kau. Ni kedai mamak, kau tahu tak? Order kedai tak tegur. Aku kat sini, ni sebagai ni tanggungjawab aku. Ini kedai kau. Bukan kedai aku tanggungjawab aku. You. Lepas tu, Habis tu aku nak buat apa? tak ada buat apa lah, aku tegur kau. Dan kau tahu gimana ni kau nak gerak juga. Ha? Ha? Kau nak buat apa? Aku tahu apa? Kedai bapak kau. Bukan kedai bapak aku. Bukan kan? Bukan kedai bapak aku. Gerak. Kau jangan ambil bapak aku dengan pula. Kedai bapak kau. Bukan kedai bapak aku. Nah, baru dah kan? Kau minum kat sini ni kedai mamak. Yalah kedai bapak. Orang Muslim makan kat sini kau nak kedai apa? Jadi kau bar kat sini. Kat sini. Ha? Aku sembunyi. Apa sembunyinya? Tim kau kat tengah ni tau. Tah, kepala bana sembunyi. Apa masalah? Aku tegur kau nak minum tempat lain. Owner kedai pun tak pernah tegur. Itu owner kedai. Pergi cerita dengan owner kedai. Owner kedai nak tanggung dosa-dosa dia. Aku tegur kau. Tanggungjawab aku dah lepas. Tanggungjawab aku dah lepas. Bawa kan? Aku dah gambar. Okey. Ha. Ya. Sekarang owner kedai tegur aku. Okey, dah. Aku masalah kau. Dah, settle. Tak apa. Silakan. Okey, dah settle. Apa masalah kau nak ajak aku gaduh? Aku tegur kau tak puas hati. Apa masalah kau? Owner kedai tegur ya. Okey, dah tegur dah simpan cukup. That's enough. Okey, lagi. Fuck off. Kenapa aku nak makan sini? Aku nak makan kat sini. Pergi order. Aku nak makan kat sini. Ya. Jangan pegang. Jangan pegang. Aku tak pegang kau. Ya. Ya, saya setuk. Saya Muslim, saya nampak arak dekat kedai you. Ya, betul. Ya, betul. Saya tegur dia, betul. Dia penting. Dia nak owner yang kedai tegur. Okey. So, owner dah kedai, dia nak touch saya. Okey, brother. You touch saya, Okey. you dalam masalah saya cakap you. Sekarang bukan. Aku nak viralkan. Kalau kau tak nak minta maaf dengan aku viralkan. Okey. Kita viralkan dalam Facebook lah. Okey. Apa kau ingat? Aku tak fikir kau siapa ke apa. Kau nak touch. Nak touch. Rembat je lah. Aku nak tengok kau berani tak berani touch. Ya, saya tahu. Saya tahu. Sini nak makan, buat saya makan. Sembang beria rupanya naik motor. Motor, awak panggil apa tu kalau motor macam tu naik motor kapcai aja. But anyway, yang pertama sekali aku salute lah brother ni sebab dia berani untuk stand on his feet untuk membetulkan apa yang salah. Memang macam mana kau argue pun kau salah sebab kau bawa minuman keras dekat restoran halal. Betul pun.
Kalau aku yang pergi tegur, aku tak pastilah macam mana aku punya reaksi waktu tu sebab memang pernah lah aku masuk dalam argument yang lebih kurang sama, aku lost word sebab bukan apa, aku tak boleh nak handle diri aku bila kata aku marah. Dia jadi macam aku boleh untuk counter argument tapi dalam ayat-ayat yang tersusun dekat mulut aku ni semua tu ialah ayat-ayat mencarut, ayat-ayat tak sedap dengar, ayat-ayat yang akan bila kata dengar tu kau mesti macam kata, "Oi, panah tercocok terus kat dada tu," dan benda tu dia akan mengeruhkan lagi keadaan untuk aku. Jadi bila kata aku tengok brother ni dia masih lagi boleh kawal diri dia untuk cuba argue dalam cara yang matang macam tu. Pada aku give credit lah dekat brother yang menegur ni. Yang kedua, yes, aku setuju memang mamat yang ditegur tu melampau. Bila kata orang tegur dan kau tahu apa yang kau buat tu salah, back off. Sudah, cukup. Tak perlu macam kau nak angin, nak trigger dan sebagainya. Benda ni sama jugalah dan aku harapkan juga brother ni dia akan buat benda yang sama untuk mereka yang merokok. Terutamanya kalau kita tengok dekat kedai-kedai mamak ni kan, ramai yang macam tak peduli pun pasal signboard no smoking. Dan dorang selalu kalau kita boleh tengok benda ni bukan satu benda yang rare pun. Dekat atas itu ada simbol dilarang merokok dan dekat bawah tu selamba dia melepak dekat dia sandar dekat dinding dia merokok tu kan sambil merokok. Kita selalu nampak, aku yakin korang pun akan selalu nampak benda yang sama. Jadi aku harap brother ni dia punya stand dia sama juga kalau kata jumpa orang yang merokok sebab dua-dua haram. Ya. Dan yang ketiga, macam kita dengar dekat dalam video tu, yang orang yang ditegur tu duk cakap kata, owner sendiri pun tak tegur aku. Betul. Owner kedai pun tak pernah tegur Itu aku lah. owner kedai. Pergi cerita dengan owner kedai. Kalau kata brother yang merakam tu, kalau kata dia tengok owner tak buat apa-apa, tak salah. Kalau kata brother ni, dia viralkan yang restoran yang membenarkan pelanggan dia bawa minuman keras masuk dekat dalam premis ataupun restoran diorang, dia satu confirm memang akan kena saman lah dengan KPDN ataupun KKM something. Dan yang kedua, confirm kau akan hilang pelanggan just like that. Just macam tu je. Betul. Seterusnya, aku rasa benda yang paling tepat selepas apa yang jadi ni, aku harap sangat yang brother ni, dia dah viral kan, pergi buat report polis. Sebab aku faham, kalau kata kita report polis, benda tak viral, cerita mungkin dia jadi NFA, no further action. Tapi bila kata viral, mungkin akan ada tindakan pada mereka yang melanggar peraturan sebagaimana yang kita tengok mamat ni buat. So yes, terima kasih banyak-banyak pada brother yang merakam, pada brother yang menegur ni. Dan itu jugalah tujuan kenapa aku duk beli Osmo Nano ni. Sebab apa? Sebab bila aku nak menegur, aku nak pasang dekat jadi body cam aku nak tegur. If anything happen, berlaku apa-apa, at least aku ada proof yang aku pergi tu hanya untuk menegur. Dan banyak juga sebenarnya video-video teguran yang aku dah buat, yang aku rakamkan, ada yang escalate sampai lebih kurang sama macam yang jadi dekat brother yang mabuk ni. Cuma beza dia, orang yang duk argue dengan aku tu dia tak mabuk. Dia sedar kesalahan yang dia buat tapi dia tetap juga nak menegakkan benang yang basah. Contohnya macam video ni. Dekat situ pun ada parking. Ada banyak gila parking. Dia kata masalah parking. Assalamualaikum. Banyak kat punya kereta? Ni saya nasihat lah. Ya. Saya harap ini last time lah akak parking sini. Akak sihat kan? Alhamdulillah sihat. Parking dekat tempat yang biasa. Kita ni sihat walafiat. Alhamdulillah Allah bagi kita kesihatan yang baik. Tolong jangan ambil orang lain punya orang lain punya hak. Okey, saya cuba cakap itu saja. Saya pun nak cakap. Anyway, dekat kesempatan ni aku nak ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kita. Yang pertama sekali Hana Zana, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita ada Mr. Errol 6828, thanks Art katanya. Terima kasih juga pada brother untuk super thanks. Dan daripada Rizwan Rosli, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih pada korang semua yang sudilah untuk bagi super thanks dekat aku. Walaupun tak sampailah 12.3 juta, tak sampailah 230 juta, tapi aku bersyukur sangat disebabkan kemurahan hati korang semua, at least membantulah sikit sebanyak untuk aku dan juga family aku, insyaAllah. Thank you very much. So aku nak tanya juga
pandangan pendapat korang. Kalau kata korang berada dekat situasi brother yang menegur ni, adakah korang boleh berani untuk stand firm sebagaimana yang kita tengok brother ni buat? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, simpan tuak dalam kotak. Buat hadiah untuk anak. Dah mabuk berlagak pula. Kena angkut, menangis melala. Amma. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.